Wah, senang kerja macam ni Dr. Halimah. Ahli Parlimen Kapar dari PAS. Buat kerja macam ni aku pun nak jadi ahli parlimen. Barang-barang dari program kerajaan pusat jualan rahmah yang kerajaan Madani buat di setiap kawasan, tiap-tiap don dia tukar jadi program jualan prihatin rakyat. Buat pula dekat bangunan PAS, gunakan nama pasti. Tak apalah, buat kat mana tu tak kisahlah. Cumanya sebelum ini ada poster yang dia buat bukan atas nama jualan rahmah. Dia buat poster jualan prihatin rakyat. Dia letak muka dia besar-besar, muka Dr. Halimah ni, ahli parlimen Kapar ni. Dekat tepi tu habis segala jawatan politik dia tulis. AJK pusat, ketua naik YDP lah apalah. Padahal itu program kerajaan pusat tu. Jualan rahmah, bukan program yang dia buat sendiri ke apa. Jadi bila poster tu dah tersebar, kantor dia nak hijack program kerajaan, maka admin page Dr. Halimah ni turunkan poster. Program jualan rahmah ni saudara, nak bagi tahu saudara. Ini satu program kerajaan pusat punya, bukan parti punya. Ini kerajaan pusat, KPDN inisiatif. 3 kali sebulan di tiap-tiap don. Dekat banner tu ada tulisan teras, satu agensi bawah Majlis Agama Islam Selangor. Ada logo KPDN. Maksudnya ini program kerajaan persekutuan. Mana boleh senang-senang nak tukar. Kau pergi tukar nama program ikut cekadak kau, mana boleh. Dr. Halimah mohon nak buat dekat pasti, tak ada masalah, buatlah dekat mana pun. Okey, kerajaan pusat bagi, kerajaan bagi, buatlah dekat mana pun, asalkan bagi manfaat kepada rakyat, memudahkan rakyat, buatlah dekat mana pun. Dah buat dekat pasti, dia tukar pula nama program ikut nama yang dia nak. Ikut sedap tekak dia nak buat nama, mana boleh macam tu. Kalau nak letak gambar Dr. Halimah pun letaklah, tapi bagilah kredit sikit nama program. Janganlah tukar nama program jualan rahmah ni, tukar nama jualan prihatin lah apalah. Sikit pun kredit pada kerajaan Madani ni tak ada. Tak boleh macam tu. Tapi aku tak terkejut lah benda ni berlaku. Kerana bab-bab tukang claim ini memang PAS champion daripada dulu. Memang kerja dia orang tukang claim. 2024 dulu ada bantuan banjir, JKM punya bantuan. Ada petugas dekat PPS, dekat Kemasik, kat Silat Kemaman. Dia pergi tukar, dia ambil barang dari bantuan yang kerajaan bagi, JKM bagi tu, barang itu dia pergi tukar, dia salin plastik, letak dalam plastik logo PAS. Lepas tu dia claim kata tu bantuan banjir dari PAS yang bagi. Padahal itu kerajaan pusat punya peruntukan. Kotak bantuan itu semua disediakan oleh JKM. Bukan PAS punya, dia claim, dia kata dia bagi. Kotak bantuan kerajaan negeri Perak, kalau ingat lagi kes ni, ada adun PAS dekat Perak, adun Pekanlah Hulu, kalau tak silap. Dia pergi tampal stiker muka dia, dia tutup stiker kerajaan negeri, tutup stiker Menteri Besar Negeri Perak. Lepas tu dia kata ni dia yang punya. Lepas tu dalam ceramah hari-hari duk balun kerajaan, kata ni rakyat dekat bawah susah ni, kerajaan buat apa? Apa yang kerajaan dah buat untuk bantu rakyat susah? Mana bantuan kerajaan? Ini rakyat menderita. Bila kerajaan bagi bantuan, dia tukar kata itu bantuan daripada dia. Inilah perangai puak-puak PAS daripada dulu, memang kaki claim.